saya ingin buat sikit kenyataan tentang Nabi-Nabi itu bukan Yahudi. Dan ini diperkuatkan dengan kenyataan yang jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 67, ya. Saya rasa ramai yang tak faham bahasa Arab, kaedah nahu dan sarah apabila baca ayat ni. Jadi bila dia nampak makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, maka pembaca ataupun mereka itu melihat kepada perkataan kana. Bukanlah, makana itu bukanlah Ibrahim alaihissalam itu Yahudi wala Nasraniyan, dan bukan Nasrani, walakin ada adatul istidrak situ. Itu menunjukkan walakin ada unsur-unsur pertentangan dengan statement yang sebelum itu. Kana hanifan musliman, tetapi baginda ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hanifan musliman, iaitu penganut agama Hanif yang Islam. Apa maksud Hanif dan Islam itu? Agama hanifan musliman, agama yang lurus.